Korang perasan tak, setiap kali nak beli air botol kat kedai, mesti jumpa penutup botol air yang berbeza. Ada putih, biru, ada hijau. Apa bezanya? Untuk warna putih adalah air paip yang ditadah kemudian menjalani proses penyulingan. Untuk warna biru adalah air yang diperoleh daripada sumber bawah tanah dan dipam naik kemudian lalu proses penyulingan juga. Dan untuk warna hijau pula, ia adalah air mineral semula jadi. Air ini diambil daripada dalam tanah di kawasan tertentu yang diyakini ada sumber mineral yang sangat tinggi. Tapi kalau korang memang yang jenis ambil berat tentang kesihatan, tentang air harian yang korang minum, korang kena tahu flask Uniwave air beralkali ni. Ia bukan sekadar air biasa tau. Ia dapat menukarkan air mineral kepada air beralkali. Air beralkali ni sangat bagus untuk kesihatan dalaman badan kita. Ia adalah air di pH yang ke-9. Flask Uniwave air beralkali ni bantu untuk menyeimbangkan pH dalam badan dan air lebih mudah diserap ke dalam badan. So, kalau korang nak upgrade kualiti air harian korang boleh cuba flask Uniwave air beralkali ni. Klik link di bio untuk order sekarang.